Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Lahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah buat 2 video dah pasal Aveta Viper 180 ni. First kali adalah video review, yang kedua adalah video test ride. Jadi kepada apa semua yang mana yang belum tengok lagi video-video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita akan cuba untuk test kecerahan lampu motor ni, dan alalang tu kita akan cuba sekali untuk test top speed motor ni. Alright, motor ni dia menggunakan sistem keyless. Jadi bila pakai keyless, hampa akan dapat sekali dengan dia punya remote, okay? So macam biasalah, hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start. Okay, kita simpan dulu remote ni. Cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni sekali. Okay, dia menyala lampu biru, pusing ke kanan 1 step. Lepas tu panel meter pun akan menyala. Okay. Saat saya nak setting dia punya panel meter bagi gelap sikit. Oh, ni paling gelap. Harap-harap sekejap lagi tak silap lah. Boleh kot lah. Okay, jadi bila hampa mula-mula on dia punya switch keyless tu, lampu dia memang takkan menyala. Sekejap lagi bila kita dah start engine, barulah dia akan menyala lampu low beam lah. Lampu dia fully LED. Lampu depan, lampu signal depan, lampu belakang, lampu signal belakang, semua fully LED. Jadi kalau nak tahu lampu dia terang ke tak terang, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okay, so macam inilah kecerahan lampu low beam dia. Kita layan dulu dengan lampu low beam. Macam biasa. Alright, untuk dia punya lampu low beam, first kali pada pendapat saya memang terang kan. Kita boleh nampak dia punya cahaya tu dengan jelas, especially di bahagian tengah ni lah. So dari segi dia punya keterangan tu memang terang dan cerah. Coverage area dia pun agak wide juga. Untuk kita punya lane ni memang dia cover full. Dan untuk belah kanan dan juga belah kiri ni dia cover juga, tapi sikit-sikit lah, sama-sama aja. Dan suluhan dia middle range. Dia punya suluhan untuk low beam ni dia tak terlalu jauh sangat, tapi still ok lah. Masih dalam kategori terang dan safety lagi. Sekejap lagi kat depan tu kita akan test dia punya high beam lah. Kita tengok high beam dia padu ke tak padu. Ok, ni lampu low beam. Low beam dia pun bagi saya memang terang. Kalau buka high beam, tu dia, nampak tu, low beam, high beam, low beam, high beam. Jadi bila buka high beam first kali, saya perasan dekat jarak depan motor ni, dia macam ada line belah kanan, belah kiri ni. Dia menambahkan cahaya tu sikit. Dan yang paling ketara adalah dia support di bahagian tengah dengan suluhan yang lebih jauh dan lebih tinggi lah. Sini dah mula cerah tau sini, daripada pasang lampu. Side kita akan U-turn balik. Ok, lagi sekali ya. Ni low beam, yang ni high beam. Nampak? So bila buka high beam ni memang puas-hati lah. Memang puas-hati. Sampai ke hujung sana tu memang boleh nampak lah, boleh nampak segalanya dengan jelas. Jadi kalau nak ride di kawasan yang betul-betul gelap kan, jalan yang berbukit ke apa pun, should be ok lah. Memang tak ada masalah. Ok guys, sekarang kita akan cuba untuk test top speed motor ni. Jadi macam biasalah, sebelum saya mula saya akan pesan sikit. Top speed untuk sesebuah motor ni dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah first kali berat badan rider, lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza lah. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info saja, ok? Bukan nak race, bukan nak lumba, bukan nak lawan siapa dapat top speed paling tinggi. Hanyalah sekadar info saja. Saya nak cuba untuk test performance engine motor ni. Jadi kita relax, kita santai, kita chill je, alright? Apa-apa pun jangan sesekali tidur kat sini. Ok guys, kita akan test arah ni. Sebab arah tadi tu angin dia macam kuat sikit. So jom kita tengok berapakah top speed paling tinggi yang motor ni boleh dapat. Let's go. Ni saya akan test dulu. Sekejap lagi
lagi baru saya akan check balik lah apakah bacaan tertinggi yang dia dapat. Lepas tu dia dah cut off dah. Itu dia guys. Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Aveta Viper 180 ni, paling tinggi tadi adalah 134 km sejam pedometer dan juga 123 km sejam GPS. Macam geng, padu kan tak padu motor ni? Okey, cumanya kalau kita perhati betul-betul, okey, sebelum tu 134 tu top speed paling tinggi maksimum sampai dia cut off lah. So bila cut off tu, dia punya speedometer tu dia orang kata fluctuate lah, dia ada naik turun. Dan that's why lah dia punya reading tu macam ada plus minus lah kan. Dia naik turun macam tu. Dan kalau kita perhati betul-betul, masa speedometer dia 131, dia dah sampai cut off dah. Okay, 131 km sejam speedometer dah bersamaan dengan 123 km sejam GPS. So yang mana yang kenal saya hangpa akan tahu lah. Yang mana yang dah lama follow channel saya, hangpa akan tahu yang saya tak kisah sangat pasal bacaan speedometer. Sebab bacaan speedometer ni dia tak berapa tepat. So saya akan pentingkan bacaan GPS tu lah. Bagi saya dia dari segi top speed tu dah cukup laju lah. Okay, cukup laju untuk sebuah skuter 174cc macam ni. Dan dari segi kecerahan lampu pun sama juga, tak ada masalah. Lampu low beam dia pun ok, high beam dia pun terang. Memang nice lah. Terang, coverage area pun wide. Dia punya suluhan tu pun memang cukup jauh ke depan. Jadi dari segi lampu memang safety lah. Memang terang dan memang safety. Ok, so dengan bermodalkan RM8,998, apa akan dapat sebuah skuter 174cc dengan top speed yang bagi saya just nice, tak mengecewakan, cukup laju lah sebenarnya kan. So apa akan dapat sebuah skuter yang dengan enjin yang quite powerful dan disertakan dengan beberapa jajan-jajan yang menarik dan moden lah. Antaranya apa akan dapat sistem keyless, okay, sistem keyless. Lepas tu pedometer TFT LCD full color yang bersaiz 7 inci. Nampak? Memang besar, cantik dan clear. Lepas tu hampa akan dapat juga dashcam depan, lampu fully LED, dual channel ABS. Lepas tu traction control pun ada. Then ada dual USB charging port, okay, dekat tepi ni, tepi pedometer ni. USB Type A satu dan juga USB Type C. Lepas tu dia punya fuel tank capacity dia sebanyak 10.5 liter. Ok, saya akan compare sikit lah dengan Aveta Nova 200 yang saya dah pernah review sebelum ni. Top speed dapat sama, ok, 123 km sejam GPS. Dan dari segi dia punya walaupun CC engine tu quite different tau. Yang ni 174, yang Nova 200 tu 183, ok, 183.3. Tapi dari segi output tu, dia punya horsepower dengan torque tu lebih kurang lah. Cumanya untuk Nova 200 tu dia lebih torquey. Dia punya pickup ataupun acceleration dia lebih kepada Nova 200 lah. Tapi untuk motor ni dia lagi cepat untuk capai top speed sampai cut off. Ok, then dari segi profile pun sangat berbeza. Untuk Nova 200 yang sebelum ni dia punya profile tu lebih kepada sporty sikit lah. Suspension dia lebih keras. Dan siapa-siapa yang suka bawa laju line corner ke apa tu, motor tu lebih shock lah. Tapi kalau test dekat jalan yang elok lah, jalan yang rata. Tapi kalau untuk motor ni, dia lebih, bagi saya suka suspension untuk Viper ni lah. Sebab dia macam 2 in 1. Dia orang kata dia lebih comfort, okay, lebih lembut sikit. Tapi pada masa yang sama, dia bukanlah lembut yang macam sampai membuai-buai, sampai tak stable tu kan, beralun-alun tu. Dia comfort pun ada. Dan bila hampa buat laju line corner pun masih stable lagi. So memang beza banyak lah. Masa saya test Nova 200 sebelum ni dan bila saya test motor ni, memang banyak beza. So motor ni lebih comfort lah senang cerita. Ok guys, salah satu benda yang paling saya suka tentang Aveta Viper 180 ni, dia punya handlebar dia ni
dia punya angle tu sangat luas guys. Contohnya macam saya nak U-turn kan, saya nak buat 3 point turn sekarang ni. Hampa tengok kita kepak ni, nampak tu? Dia boleh kepak sampai ujung guys. Okey, nampak tu? Tu dia, punya luas, nampak? So, hampa nak U-turn memang sangat mudah, walaupun di tempat yang sempit. Okey guys, sama juga macam video Nova yang sebelum ni. Saya lupa lah nak demo dekat hampa apa tu, ISS tu, Idling Stop System. So kita akan activate dia. Okey, nampak tu, dia menyala A warna hijau tu. So kalau kata kita stop ni, kita berhenti kat tepi, sepatutnya dia akan mati enjin lah. So jom kita tengok betul ke tak. Okey, kita berhenti kat tepi ni. Okay, sepatutnya dia akan mati enjin lah. Alright, nampak dah mati enjin dah. Jadi kalau contoh traffic light merah ke apa, dia akan mati enjin kan. So sementara nak tunggu tu tak adalah minyak hampa duk bazir, duk bakar macam tu kan. Then bila traffic light dah hijau, hampa cuma perlu pulas throttle, enjin akan automatic start dan terus jalan. Okay, tengok 1, 2, 3. Nampak? Hampa pulas je throttle, enjin akan automatic start dan terus jalan. So kalau hampa guna, hampa on function ni dekat jalan yang banyak traffic light kan, especially dalam kawasan ni lah, Penang Island ni memang penuh traffic light. So benda ni memang function lah, memang boleh jimat minyak. Rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Jadi kalau hampa ada sebarang pendapat, hampa boleh share di ruangan komen. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.